To all doctors yang rasa muak tengok ada sesetengah doktor dia kinja-kinja, duk berjoget-joget dekat TikTok demi untuk mendapatkan views. Tapi dalam hati masih lagi ada rasa insecure sebab klinik korang tu tak penuh-penuh pun. Mestilah ada sekelumit rasa sedih, sakit hati ataupun rasa macam what the heck kan? You belajar medik 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Itu tak cerita lagi tahun-tahun yang you further lagi sampai you jadi specialist kan. You jaga etika, you jaga standard, tapi you punya klinik sendu, krik-krik tak ada orang datang. Doktor yang sebelah tu kan siap buat video lip sync, dapat view 8,000, 10,000, 30,000. Dia buat challenge bodoh-bodoh kan, buat trend dan sebagainya, orang gelak dan suka. Esoknya tengok klinik dia penuh orang beratur. So you ni macam mana ni kan? Okay. Jadi datanglah satu suara-suara yang membisik dalam hati dan dekat dalam bakang kepala ni, kata, betul ke benda yang aku buat selama ni? Adakah aku kena badut kan? Baru aku berjaya dekat zaman sekarang ni. Aku kena buat video bodoh ke kan? Ataupun adakah ilmu perubatan tu dah tak laku dah zaman sekarang ni?